Bayangkan ini, anda sedang menikmati hidangan kegemaran, tapi pada masa yang sama, badan anda tengah bakar kalori. Betul ke ni? Ramai yang sangka, makan tu cuma tambah kalori. Tapi sebenarnya, setiap kali kita makan, badan kita kerja keras untuk proses makanan tu, dan ini sendiri memerlukan tenaga. Bukan main-main, ini sains. Inilah yang kita panggil kesan termik makanan, atau dalam bahasa saintifiknya, thermic effect of food. TEF ni merujuk kepada tenaga yang badan kita guna untuk mencerna, menyerap, dan menyimpan nutrien daripada makanan yang kita makan. Setiap nutrien ada kosnya sendiri. Contohnya, protein memerlukan lebih banyak tenaga untuk diproses berbanding karbohidrat atau lemak. Jadi, TEF ni sebenarnya menyumbang kepada jumlah pembakaran kalori harian kita. Walaupun peratusannya mungkin tak sebesar senaman, tapi ia tetap penting. Mengetahui tentang TEF boleh bantu kita buat pilihan makanan yang lebih bijak, terutama kalau nak kawal berat badan. Ia buktikan yang badan kita ni memang mesin yang sangat canggih dan sentiasa bekerja. Jadi, bila makan tu, hargailah kerja keras badan kita.